Satu tempat yang strategik di Bangi, tak silap saya. Cantik. Ber-JV pula dengan satu developer yang bukan bangsa kita. Tapi nama besar lah. Nama besar, dan satu kesilapan saya pakai nama saya. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton dan juga mendengarkan Dol Podcast bersama dengan Sueb, Mamat dan juga Fizi. Betul tu. Ada ni diorang tengah nengok-nengok ni, tengah open house ni, tengah makan ketupat, tengah makan rendang semua. Rumah orang jangan bungkus. Makan kat rumah orang je, ingat tu. Ya, selamat Hari Raya semua. Selamat menikmati Juadah Raya. Selamat bermaafan dengan saudara-saudara, kawan-kawan. Selamat mendengarkan Poyo Rono. Poyo Rono tak boleh tinggal. Tak boleh. Open house tu buka kuat-kuat sikit lagu Poyo Rono. By the way, selamat mendengarkan kami untuk kawan-kawan di penjara. Sahabat-sahabat di Jabatan Penjara Malaysia. Okey. Abang-abang warda penjara kita ni, dia cakap kadang-kadang dia boring, duduk di atas pos, tengah menjaga banduan. Layan kita. Sama jugalah kepada abang-abang polis kita, askar kita ni semua ni kan, yang sedang menonton kami ni. Selamat Hari Raya, selamat bekerja semua. Terima kasih banyak-banyak Dol Podcast ucapkan kepada anda semua menjaga keamanan kita sewaktu kita tengah meraihkan Aidilfitri ni. Alhamdulillah. Baik, Dol Podcast ini dikayakan oleh Fokiok. Jadi kepada anda yang mungkin nak menambah pendapatan, yang mungkin nak membina legacy sendiri, personal branding, anda boleh belajar dengan Fokiok. Okey, hari ni kita bersama dengan satu guest yang luar biasa. Dia Fokiok juga Dia dulu Fokiok. Dia dulu. Tapi dia tinggal Yok. Dia Fokiok. Dia dah jadi Tekiok. Okey, legend ni. Sebab bila dapat dia cerita dia ni best lah. Sebab dia bagi inspirasi, dan dia bagi satu gambaran yang kehidupan ni memang real. Kena lalui macam tu lah. Keras. Ada time engkau naik, ada time kalau engkau duduk, kadang-kadang bukannya jatuh atas lantai je. Dalam kerak bumi duduk. Dan nak keluar daripada kerak bumi bukan senang ji. Banyak selaput ji. Benar. Oh, seram dengar. Kita bersama dengan Datuk Seri Adnan, ataupun lebih dikenali sebagai Abang Ray. Jap. Kamu Apa? Tok, jam. Angkat sikit jam. Gambar siapa tu? Kamera. Tengok muka siapa tu? Zoom sikit. Kasih terang sikit. Itu dia. Itu kejap lagi kita boleh tanya tu. Masih hati. Soalan nampak. Itu soalan wajib kita kena tanya sekejap lagi. Okey, kita nak menyelami kehidupan Datuk Ray lagi. Bermula daripada seorang pelajar KFL yang dibuang sekolah. Lepas tu jadi pekerja kilang. And then nekat untuk tidak bekerja kilang lagi kerana gaji sikit dan dimaki oleh orang Jepun. Lepas tu membeli van dan mengutip kangkung. Merembat kangkung di Kuala Selangor. Lepas tu menjadi seorang yang berduit dengan hanya menjual lot tanah. Betul. Lepas tu jadi jutawan. Adakah itu mengubah kehidupan seorang Adnan pada masa tu? Terlebih dahulu saya nak ucapkan tadi terlupa, terima kasihlah kepada tim Dol Podcast ajak saya. Part kedua itulah baru teringat. Boleh. Datang kat ni podcast ni kan. Pasal saya pun dah lama keinginan kat sini kan. Alhamdulillah ada rezeki. Dan saya nak cakap dengan pada viewer semua, kehadiran saya ni bukannya saya nak bermegah di atas kesilapan saya lah. Saya nak harapkan cerita saya ni bukannya pasal apa kejayaan saya tu di atas kesilapan. Yang baik diikut, yang tak baik jangan diikut. Saya tetap mengaku salah tetap salah. Tapi kalau boleh jangan ada yang kedua daripada Abang Red. You ada man lah. Dia memang real. Saya bukannya nak datang sini nak memegah, wah dulu saya ni apa semua, tak. Saya nak cerita macam mana saya boleh jadi macam Sunyi kata tadi, daripada kerak tu tadi kan, nak cerita kan. Yang itu yang saya nak jadikan. Dengar cuba tu. itulah. Tok, adakah yalah duit dah banyak masa tu mengubah kehidupan Tok Red pada masa tu? Terlampau ubah. 360 berpusing. Circle pun dah lain. Circle pun lain. Dah isap cerut dah. Pasal manusia. Daripada pun background saya pun bukannya seorang yang terbelajar dan bukannya asal daripada keluarga kaya senang pun semua. Tiba-tiba dapat benda kekayaan macam itu mengubah pendirian kita. Sampai ada satu tahap bila saya contoh, saya ni suka minum kedai mamak. Bila kedai mamak minum apa semua lambat sampai ke ataupun pekerja dia terlanggar bahu ke, saya cakap panggil token kau, aku nak beli kedai kau. Betul lah. Sekali angkor dah takburnya kan. Betul lah. Pada masa tu Bukan bergurau Bukan bergurau. Punya hati sakit tu kan. Order lambat apa semua.
kau pergi panggil bos kau, aku nak beli kedai kau punya. Macam itu sekali lah kan. Betul lah Allah duga kan. Saya pun pernah perasaan macam tu. Betul. Kau Absan ni tinggal tak kau panggil talking aku beli kedai kau. Padahal duit ada 200 je. Padahal duit ada 200 je tu. Betul mak. Pasal kita sebab dah, nama lah tu. Circle kita dah berbeza. Circle dah berbeza dengan keupayaan kewangan kita ada tu, kita automatik akan berubah. Itu sifat manusia lah. Jalan mengepak masa tu. Jalan mengepak apa semua kan. Dugaan tu Dugaan betul. Saya nak gostan sikit Tadi yang first job tu, yang jual tanah tu ada 300,000. Ya. Selepas tu berapa lama Datuk main aset, main tanah ni apa semua, dan kita nak tanya ni maksudnya yang mungkin ada figure-figure yang Datuk boleh cakap, dia sebanyak ini apa yang aku dah ada masa tu. Okay, saya rumah ke kereta ke? Saya sukses daripada job pertama tu hampir dalam 2 bulan. Lepas tu saya terus macam orang kata beranak kan. Tak sampai 1 tahun saya dah mencecah juta lah. Berapa juta? Profit lah. Memang betul profit. Masa tu memang sukses semua. Alhamdulillah. Berapa juta tu? Juta lah. Berapa? Bawah 10 atau juta lemon lah ni. Ada lah lebih kurang macam tu kan. Jadi itulah keupayaan. Yalah, kau biasa income dalam 10,000 paling tinggi. Kau orang pegang tinggi pegang pun duit pun dalam 10,000. Ni dah 10 juta lah ni tu. Nengok muka 10 juta ni. Juta kan. Itu yang sampai dah berubahkan kehidupan kita. Rumah apa macam masa tu? Rumah kat mana? Rumah pun saya tu daripada menyewa, saya beli rumah apa semua kan. Beli cash. Yes. Lepas tu kereta pun apa je terlentas kan. Daripada kereta moden sampai ke kereta klasik kan. Dah mula ada hobi tu. Apa hobi? Apa orang main motor, kita main motor. Apa yang ni gini kan. Shopping pun sampai tak tengok label harga. Dia punya indah dia tu kan. Ni diorang tanya tadi ni, rumah berapa bilik? Rumah berapa bilik? Kita nak tahu. Cakap bilik kita dah berlagak berapa besar. Rumah tak adalah, tapi kan selesa lah. Rumah besar lah tu. Banglo lah. Selesa lah. Tak adalah lift. Tapi kira memang selesa lah kan. Kereta tu ada berapa dalam satu masa tu? Kereta pun kadang-kadang pun sampai tak terpakai kan. Alamak, campak lah satu. Tu kereta paling mahal pernah ada tu. Aduh. Kita borak-borak adik-beradik ni tu. Sebab kita ni nak cerita best ni dulu ni. Sebab sekejap lagi part 3 tak takut cerita yang paling tak best nak cerita. Tak apa, kita cerita dulu. Layan dulu yang best ni tu. Kita apa tu? Nak layan kat cerita tu? Tak payah lah kan. Layan lah. Pasal itu ke macam, bila saya kenangkan tu macam sejarah hitam bagi saya. Porsche pernah ada tu Porsche pernah ada. Porsche pernah ada, BMW pun ada, Merc ada apa semua. Ferrari saya Lambo je, nyaris je. Nyaris je. Bila saya fikir dah tak terpakai dan parking pun tak ada kan. Jadi saya kata okeylah. Kalau tahu keadaan ni saya beli dulu, dapat tak pakai. So di manakah sebenarnya turnover yang daripada begini tiba-tiba Datuk masuk ke kerak bumi? Apa kejadiannya? Mungkin kalau boleh sikit je kita ceritakan. Ditelan dek bumi. Apa kejadian? Itulah. Bila orang yang tak ada pelajaran, kadang ilmu ni pun penting. Betul. Ilmu ni penting. Memang nasib kau cerah. Tapi kau tak pandai membawanya, menggayakannya pun, dia akan suram. Jadi kesilapan saya ialah tamak. Satu lagi pasal dah makan je ni, dah saya dah letih main tanah lot ni. Saya nak naikkan kondominium. Satu tempat yang strategik di Bangi, saya silap saya. Cantik. Ber-JV pula dengan satu developer yang bukan bangsa kita. Tapi nama besar lah. Nama besar, dan satu kesilapan saya pakai nama saya. Datuk, masa tu Datuk sudah pun bergelar Datuk Seri Adnan. Saya dah ada bergelar, ada pangkat apa semua. Dan duit tu dah bagi saya makan 1 juta 2 juta ni dah tak ada rasa dah. Macam itulah. Dia punya ego tu kan. Dah tak ada rasa dah. Bila kita bayangkan 250 unit, you bayangkan 20% daripada situ. Berapa dah? Berapa tu? Kalau satu kondo tu 400 je, 20% berapa? Satu rumah 80,000. You punya duit tahu, profit tahu. 250 unit you kali je lah. Biasa kalau bonus pun kali 30 je paling tinggi mak. Ini bonus kali 240. Ini kena Namdi beli RM100 ni. Berapa tu tadi? 80,000. 80,000 ini profit dia. Kali 250. Ini profit. Kali 250. 20 juta. Wow. Ini satu projek 20 juta. Wow, kata kan. Ini dahsyat ni tu. Tok, tadi berapa jangka masa yang Datuk daripada yang first jual tanah 300,000 tu, berapa lama yang dapat Datuk Seri tu? Nak tahu sikit.
dalam 2 tahun je. 2 tahun? 2 tahun je. Pasal bila perniagaan hartanah ni memang puluh ribu, makan ratus ribu semua. Jadi sekejap. Faham. Dan yelah kadang-kadang untuk memudahkan kerja lagi nak kena ada title lah. Lagi senang lah Datuk Seri untuk lah tu kan. prinsip perniagaan lebih-lebih orang kita. Bila kalau kita nak beli tanah ni yang makan juta, kalau kita datang naik Maybin macam saya sekarang, dengan nama kau hanya Abang Red, kau dengan pakai slipper, minta maaf, owner takkan layan kau lah. Betul. Bila kau ada satu nama, naik kereta mewah dengan driver apa semua, awal-awal dah menang lah. Awal-awal dah menang. Dan kau longgokkan cash dekat tuan tanah. Saya selalu teknik saya beli orang tanah, selalu orang jual tanah ni memang orang terdesak. Takkan orang terdesak takkan jual tanah punya. Jadi kau bagikan dia cash dalam 50,000, 100,000, automatik dia orang akan sign. Untuk starting dia lah. Dia akan sign. Jadi kat situ lah saya pasal nampak kat situ. Kena perlukan ada nama kat situ. Itulah peristiwa hitam dia tu kondo tu. Cerita dalam sikit tu. Kalau saya jual kangkung tak payah nama, tak apa. Okey, dalam sikit cerita pasal kondo bangi tu sikit je. Itulah. Jadi yang kesilapan saya pakai nama saya. Segala loan, segala nama, yalah pasal tanah ni pun Malay Reserve. Orang asing tak boleh pakai. Jadi saya pakai nama saya. Lagipun saya pun mesti nak projek saya, nama saya apa semua kan. Berapa ratus juta punya value ni. Jadi kesilapan kat situ, atas nama tanah saya, dia cagarkan dekat bank, apa semua kat situlah. Jadi ada beberapa isu. Jadi projek itu tak boleh dibangunkan dan tak boleh dijalankan. Sebab dia ada kekangan pasal kat situ tanah itu density dia macam tu, untuk surrounding kat situ tak boleh naik sampai tinggi. Hanya boleh naik 4 ke 6 tingkat saja. Jadi kita punya profit kat situ dah tu. Kurang lepas tu pula ada isu berapa-berapa pendapatan yang haram kat situ. Jadi Allah Akbar. Allah. Kejap terkejut aku. Biasa buat pertama kali kemalangan di tempat kerja. Pertama kali. Dia pun terkejut dengar cerita. Nak kata ada hantu, tak ada hantu dia. Kau dah kenapa Rep? Tak ada dekat luar nak ada dengar suara. Betulkan dulu. Tak apa. Iklan. Lalu. Baik, sama. Okey. Jadi kesilapan kat saya menggunakan semua nama saya, dan projek itu menemui kegagalan. Dan biasalah lepas tu kesilapan saya. Okey, saya macam ini benda yang bagi fikiran saya benda dah jadi. Benda dah jadi, kita ada duit setinggi bukit pun, kalau tak ada income masuk, kita tak tarah pun kata. Betul. 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 Kita tunggu projek tu daripada 6 bulan tak ada, ke setahun tak lepas. Bila kita tanya officer apa semua, buah nak masak kan. Pasal kita tunggu loan daripada bank tu untuk gugur, untuk kita buat kerja, start kerja. Pasal developer ni pula satu hal dia takkan keluar daripada duit dia. Dia pakai daripada tanah kita ini, geran kita ni untuk dicagang ke bank. Bila lulus bank duit itu yang baru dia gunakan untuk buat struktur apa semua. Duit dia dalam bank ni hanya untuk wayang kat bank je, untuk jadi akaun cantik je. Itu je. Tapi sementara itu kita pun duit ada, tak payah beli projek lain lagi, tak payah beli tanah lain lagi. Tumpu kat sini. Kita tumpu je sini. Pasal buah nak masak. Buah nak masak. Kita rata sampai tahap benda tu habis, dan terus saya punya projek pun gagal. Dan automatik pakai nama saya. Dah terus. Loan nama Tok tu Loan bank. Berapa Tok? Kalau Tok boleh bagi tahu amount dia Tok. Memang makan masa tu memang puluh juta lah. 10 juta Tok Duit dah habis tarah dah. Duit dah habis tarah dengan hutang ni. Nama pun terus busuk blacklist dan bankruptcy. Orang pula cari pula lepas tu. Orang pun cari. Pasal kita berjanji ke orang pasal benda ada. Bukan benda tak ada. Jadi itulah kesilapan dan orang pula mungkin dah ada buat loan, ada yang dah keluar duit. Ada. Dan itu bukan kesilapan lagi lah. Saya mengaku kebodohan saya. Sekarang itu nama, pasal nak berniaga macam mana pun ilmu kena ada. Nama Muflis Tok 10 juta Tok Nama Muflis saya hampir 5 juta lah. 5 juta. Kalau ikutkan dunia, saya boleh bayar sebulan servisi pun RM500 saja. Tapi sampai bila saya nak hidup macam ni umur saya pun dah hampir 50 tahun. Hutang orang wajib kena bayar. Betul. Dia dengan bank ni okey lagi Ji. Bila dengan orang pula kadang-kadang kita tak tahu apa dia lalu, apa perasaan dia. Hari ni dia elok, mula-mula kita boleh bincang, okey dah. Kan lagi tahun depan, aku dah tak boleh sabar dah dengan kau. Mana duit aku? Bagi aku tengah ada masalah ni. Lain. Datuk pernah tak dipukul tu?
Sarakat ni tak adalah. Tapi lari duduk belakang bonet kereta menyorok apa semua kan. Tok orang datang nak pukul Tok. Orang datang nak cari apa semua kan. Pasal kita akui memang salah kita. Kadang-kadang ada orang tu daripada sihat sampai sakit. Malah ada yang meninggal. Kadang-kadang ada duit pencen apa semua. Tapi kita bukan niat kita nak menipu. Kalau niat kita nak menipu, kita tak payah pakai nama kita. Betul. Kita cari nama orang apa semua kan. Apa kita pun cabut kan. Tapi dia kena memang semua dokumen semua atas nama saya. Jadi nak tak nak saya kena hadap lah. Tok gentle lah dalam hal ni. Tok, dia bila dah tengah drop tu, satu-satu lah barang-barang semua dijual, kereta, rumah. Apa Tok first Tok jual barang Tok? Itulah kadang-kadang bila fikir cakap dengan orang ni kan. Dia punya jatuh tu, lepas jatuh ada lagi, lepas jatuh ada lagi. Ada je. Sampai tak boleh langsung nak bernafas. Dulu kalau setakat jatuh sikit boleh naik risk. Tapi kali ni jatuh sampai habis. Tok, masa tu berapa dapur? 2. Alamak, 2 dapur. dah masuk 2 dapur. Masa tu Adira ada belum Masa tu ada Adira dah. Adira yang kedua ke yang ketiga tu? Adira yang ketiga lah. Tapi yang saya pakai ke masuk Adira jatuh yang nombor 2 lah. Nombor 2 lah. 2 dapur lah tu. 2 dapur nak kena berasap tu. 2 dapur macam mana pun kita suami pun biarpun Adira ada income sendiri nak juga kita bagi. Ya tu anak 10 tu. Dengan anak kecil lagi. Apa semua lagi. Memang apa segala habis. Sampai saya jual. Kadang-kadang orang cakap ni tipu ni, duit sorok apa semua. Kita boleh menipu dan berlakon hanya sebulan je. Ya betul. Tapi kalau dah makan tahun sampai kadang naik Myvi. Ada saya pernah dengar Adira naik Wira. Wira buruk. Adira ni baik. Bila tutup pintu, bila corner je terbuka pintu tu. Selamat tak tercicir lah Adira. Kalau Adira tercicir dekat simpang. Nanya. Ensel rosak tu. Tuhan tolong. Amat dahsyat Wira. Wira tak ensel. Tok, tadi soalan saya Tok. Tok ingat tak apa barang yang pertama Tok jual Tok? Di saat Tok tengah duduk, minta maaf sangat Tok tanya soalan ni Tok. Cuma nak menjadi apa ni, ialah pedoman pada orang kat luar sana Tok. Apa barang pertama yang berharga yang Tok jual? Kenderaan saya lah. Kereta semua jual Tok? Kereta saya jual. Pasal nak tak nak saya kena cairkan apa, aset saya kena jual apa semua. Habis semua. Sampai satu tahap saya tak ada kereta. Tumpang kereta bini. Tumpang kereta isteri. Lepas tu kalau ikutkan kata memang saya apa kedana gila lah. Yelah tu. Masa tu Dira steady maksudnya contoh Dira kenal Datuk memang tengah okey lah. Tengah okey. Dan untuk pengetahuan semua, saya kenal dengan dia pun bukannya saya ada pakai jumpa dia pakai shoot ke apa ke. Saya kenalkan diri saya ke ada aset berjuta ke, tak ada. Saya hanya kebetulan saya jumpa dia masa tu saya ada buat event jugalah, company event. Kebetulan ada job dekat Sarawak. Tapi masa tu nak panggil dia kos tinggi lah. Saya panggil kakak dia yang Fizi kenal tu. Emma untuk penyanyi untuk menyanyi di Sarawak. Tu tapi bila dah settle kerja tu kami jumpa di KL, kebetulan Adira pun ada. Cantik. Masa tu tapi kakak dia pun tak kenal saya siapa. Masa saya pun tak ada siapa nak kenal kan. Yalah. Dan tak ada pun, dan saya pun tak ada cakap saya. Pasal saya pakai sewaji dengan kasut Converse apa semua. Orang pun tak suspect saya. Topi merah ada berduit semua kan. Topi pun tak ada pakai merah. Masa tu rambut banyak lagi tak pakai topi. Okey. Dekat situlah saya kenalan dengan Adira. Dalam kami tak ada bercinta apa semua. Dalam 2 minggu saya terus layangkan satu mesej. Cantik. Saya ni pun berani mati jugalah macam tu kan. Saya dah reda dah. Bila saya type mesej ni, saya akan dapat keputusan yes ataupun di block lah. Ya. Sebab yelah dia pun tahu awak ada dapur. Dan kebetulan saya pun cakap dengan dia satu kan. Dia pun tanya saya, dah kahwin? Sudah. Bahagia tak? Ya, bahagia. Dan baru lepas melahirkan anak isteri tu kan. Dia selepas saya kahwin tu, kat situ yang dia kalah kat saya. Pasal dia kata saya jujur lah. Pasal dia dah masuk dalam industri ni, dia dah jumpa macam-macam. Ada yang dah kahwin pun kata tak belum kahwin. Dan kahwin pun kata tak bahagia. Dia tu pasal niat nak menekal ni kan. Tapi saya cakap sebaliknya. Saya cakap terang. Dekat situ dia kalah dan dia sudi untuk betul lah Tok cakap tadi. Yelah isteri boleh lepas lahirkan anak. Saya je nak lahirkan isteri baru. Dia kenapa? Yelah pasal saya tak pernah melalui lah. Ada satu dapur try tu menambah satu dapur. Apa yang buatkan Datuk rasa macam Dira ni sesuatu? Kat mana dia? Apa dia? Pasal saya tengok dia itulah, dia tak ada fikir apa semua. Dan dia very humble lah. Ya betul dia humble. Dia tak tanya saya
kerja apa, ada duit ke apa ke tidak. Dan dia terus setuju yes je. Alamak. Datuk try dia gitu je. Yes. Kalau awak tak percaya, awak boleh. Mungkin orang kata saya tabur dia duit. Mungkin siapa perempuan tak nak, senang kan. Tapi serius saya kata, kebetulan tu saya baru keluar Mini Cooper dan saya nak bagi ke hadiah ke dia. Dia tak nak. Mini Cooper confirm lah dapat tu. Dia tak nak. Dia tak nak. Saya bagi dia pakaian lain ni semua. Tak nak, kata dia. Buat apa? Saya punya kereta pun ada. Aduh. Kat situ pun saya kalah. Try saya masa tu. Kau bagi apa? Tapi saya pecah lubang sikit pasal Omar saya kan agak rapat dengan Dira. So dia cakap Datuk Red ni satu benda lah dia cakap yang memang buatkan Dira tu dia rasa sesuatu. Salah satunya adalah dia ni tak pernah marah. Tak pernah marah anak, tak pernah marah dia, tak pernah marah orang lain. Betul ke tu? Datuk memang tak pernah marah orang ke? Awak tak kenal apa tu marah? Nak kata tak pernah marah tu mustahil lah kan. Kita pun manusia. Tapi saya marah, saya ada limit. Dan sebenarnya saya tanamkan diri saya, isteri saya tak boleh jentik. Hanya untuk dibelai saja. Dia seorang yang insan yang lemah, wanita kan. Betul lah tu. Kenapa kita nak marah, dia nak memukul apa semua kan. Cakap marah biasa tu adalah. Dan saya bukan style macam tu. Tapi secara saya jumpa Datuk tak beberapa kali ni, itu ada jumpa kat tempat event kat Mitek kan. Saya boleh merasakan yang awak ni orang yang sangat humble. Sangat berbudi pekerti. Betul. Sangat beradab orangnya. Boleh nampak. Itu yang saya nampak lah. Dan satu lagi, bila kita pandang wajah Tok Red, kita rasa sejuk hati. Ya betul. Contohlah, bila kita nak ada muka-muka orang macam muka Mamat, macam muka nak menyepak. Muka nak lempang ada kan. Ini tak. Macam Datuk ni macam nak marah macam tak idea nak marah. Tapi saya lah banyak-banyak ni Dol. Aku tengok yang paling kesian lah Tok ni. Saya ni lelaki yang, yalah kita lelaki tu, ada jiwa lelaki yang sama Tok. Saya tengok Tok naik motor Yak-Fai pergi mahkamah tu Tok. At least naik lah rezek tu. Tak ada mat, itu je yang ada. Ya, tadi baru saya borak dengan Tok singat konten. Wallahi ni tuan-tuan dan puan-puan, singat konten rupanya Tok Red kata itu je yang aku ada. Yak-Fai ada tong belakang. Tok pergi mahkamah syariah time tu kan. Kejap lagi kita akan mendengar cerita Tok Red, bagaimana dia menghadapi satu situasi yang tak semua orang boleh hadap je. Bagi seorang lelaki, bila kita jatuh dan kita pernah ada 3 in line. Betul lah. Enjin kita ni. Adirakol. Cakap sayang. Betul Adirakol. Ngam-ngam dekol. Aku dah kejap lagi kita nak tanya Tok Red dia gaya kat mana tahun ni. Terus dengar Dol Podcast yang dikuasakan dan dikayakan oleh Forky York Dol Podcast. Dol Podcast. Dol. Ini cerita diorang berempat.